Assalamualaikum. Macam mana kita nak aktifkan user, ya, user plus? Mula-mula kita buka TQ user kita dan kita cari email yang mana yang kita nak aktifkan. Sama ada dia tu telah bayar cash kat kita ke ataupun transfer kat kita ke, ya, ataupun kita nak donate. Okey, lepas pada kita cari nama yang mana yang kita nak lepas tu kita copy dia punya email. Okey. Kita copy dia punya email. Okey, maknanya yang kita nak donate ke dia ke ataupun yang dia dah telah bayar kepada kita ke secara cash ke secara online transfer ke. So kita copy. Lepas kita copy, kita pergi kepada produk kan. And then kita pergi kepada Active Plus. Tekan Active Plus and then kita paste kat situ. Tu user email kan. User email address. Kita paste kat situ. Okey. Kemudian kita pun kita paste. Okey. Lepas tu kita submit. Okey, lepas kita submit apa yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku? Kita tengok balik. Okey. Ini dah confirm dah ni. Kita dah aktifkan. Sistem dah aktifkan. Kemudian kita tengok balik dalam My TQ user kita balik. Kita tengok. Okey. Bila kita tengok, ya, apa yang berlaku kepada user tadi. Tengok Cik Muhammad Adib tu kan. User tadi, maka dia telah berwarna hijau. Maknanya itu yes. Jadi